Hai guys, ini game yang tak ada lah macam bodoh-bodoh ni. Game ni memang boleh kalau kau main. Dia tak ada stress kan. Kecuali kalau korang tak pro lah. Main game ni memang stress lah kan. Kalau aku lah setakat lompat-lompat je kan. Aku tak cakap korang tak pro tau. Aku kata yang mana tak pro je main game ni. Yang pro tak apalah. Baik, okey. Okay. Kita mati tak apa, mati tu macam biasa. Okay. Game ni memang aku ambil lah. Aku paling tak suka kalau ada banyak orang. Tapi dah main lah kan. Semua orang jatuh bahagian yang ni. So lagi ni kan dia macam kurang jauh sikit kan. Tak. Kemudian tak. Okey. Dia sekejap lah. Dia sangat sekejap main game ni. Saya cakap aku. Game ni kalau kau main, kau boleh tutup mata sekali. Sebab apa? Game ni terlalu senang. Daripada game-game neraka, aku rasa game ni paling senang. Daripada game OB aku main tu. Oh my, ada checkpoint juga. Tapi dia susah tu. Ada 4. Ya Allah. Apa bang? Ya Allah, tolak nyawa rupanya. Tak apa. Jatuh ni macam biasa. Tapi tak adalah jauh sangat kau jatuh tu Tak apalah, jatuh tu dah biasa dah tu. Alah, setakat ni apa dah sangat. Ni jalan neraka ada 3 je. So bermakna jalan syurga lagi. Tak bermaksud aku cakap game ni tak boleh main. Boleh. Cuma game ni kena sabar lah sikit sebab game ni tak ada checkpoint. Kalau game ni ada checkpoint, aku pun nak main. Masalahnya game ni memang tak ada checkpoint. Kau minta lah kat game Roblox tu. Game Roblox tu memang tak bagi kau checkpoint. Ngapai. Okay. Ya. Sekejap. Okey. Jalan neraka. Oh, okey, sekejap. Okey, ada hobi kat sini. Boleh main ke? Throw hobi tak nak. Tahu bulat. Kipas tahu dah pernah main dah kan? Bakso tahu. Bakso tu macam korang, kalau korang tak tahu, bakso tu berbola daging. Dia ada berbola ayam, berbola daging. Aku nak makan. Aku tak panggil lah bakso. Aku panggil berbola daging. Susah agak. Tengok macam susah. Sebab apa aku kata susah? Kau tengoklah ada jalan neraka. Tapi jalan neraka itu tak panjang. Jalan neraka ni untuk menghiburkan korang. Bila korang lagi 8 subscriber untuk cecahkan 140 subscriber. Aku ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe, like, share. Okey. Okey, jap. Okey. Ini tak loncat dah pun tak. Kau penting sangat apa loncat tu tak loncat ke tak apa. Tak buka penting sangat tu betul tak. Alah, setakat loncat aku boleh. Okey, ni memang senang sebab kau nampak tak ada bangkit ni. Asyik nampak kan? Tak payah buta sangat. Okey, so kita lompat sini. Nampak sini. Bawah sini. Dia nak hampir siap dah. Tahu tak? Hampir siap tu macam nak habis. Tapi aku tak pernah tengok video kawan. Oh, siap dah. Kau tengok dia macam senang. Sebenarnya susah baik. Ya Allah, memang aku dengar sikit ke ni. Loncat. Tengok tak loncat. Loncat ni. Okey. Kata pula tangan aku ni. Tadi lah masa aku. Oi.
Ya Allah, ya Rahmanirrahim, ya Fatahani. Okey. Kita mode serius Serius tapi jatuh juga. Okey, ini aku akan buat dalam 8 konten untuk esok lah, untuk esok. Aku tak arah korang. Kita kau pilih kan. Aku nak konten ini untuk esok. Sebab esok tu adalah sebab dia. Okey guys, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu aku kena balik kampung. Aku nak buat satu rambut ni. Tiba korang adalah yang panjang lah. So aku kan dah cuti sekolah. Aku nak buat perfect kot. Pada korang yang tak tahulah. Okey, dia kena kunci warna biru sepatutnya. Kita pergi main bakso tower. Bismillah. Tahu bulat tower. Nak main kat mana? Ini kipas tower kan? Kita main. Kau ni nak main ke tak? Okay. So kita dah ada dekat bakso tower. Bakso tower tu aku tak tahu lah macam mana ya. Aku hanya tahu main sahaja. Dah tu nak apa? Seperti tidak bising. Bakso tower memang bising orang minta maaf aku cakap. Memang bising. Nenggoreng goreng goreng. Tenggoreng goreng goreng. Kecil goreng-goreng nanti jatuh juga betul tak? Kalau aku mati kat sini memang tai. Ada tak rumah dia ni? Mana ada rumah dia? Ada tu rumah dia tapi jauh sangat. Macam aku tak sempat ni. Dengar ada jalan kaki duanya. Manalah sempat. Kau tengoklah aku jatuh tu. Okey, tak apa. Ini tahu bulat ni kita tak payah main. Maaf kalau tiba-tiba Rizal lagi ada. Bapakku pulang. Buat lagu macam nak main dia. Tu lah. Main tekan. Jika dah tak tahu lah main macam mana. Tak pandai. Okey. Oh, ada checkpoint ada checkpoint aku suka. Ada checkpoint aku suka. Tapi checkpointnya berguna ke tidak ni? Okey.